Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama saya tak buat video. Saya rasa bulan lepas bulan ni tak ada lagi. Sekarang dah pukul 2 petang. Saya nak start awal tadi tapi ada hal sikit lah. Saya adalah browse job. Tapi job hari ni tak berapa cantik lah cong. So kita cek lagi lah kalau boleh nak kapit lah. Kinrara Kajang, Salak Selatan. Sini Salak Selatan lah ni. Kita browse dulu. Kota Damansara, Seri Kembangan. Ada tak job kapit? Tadi kan saya jumpa job daripada Nottingham Semenyih pergi ke Sentul. Sentul pula. Perawang. 60 kilo. Berapa harga kau orang tahu? RM20. Gila betul. RM20 je dia bayar. Masak. Okey, kita dah dapat satu job ni. Tak tahu korang nampak ke tak? Nidos Resident pergi ke Kelang. Kita kena cek lagi satu Kelang lah. Saya nak kapit. USJ okey ke? Glen Mary. Saya nak cek Kelang juga. Kelang. Mana Kelang? Kita kena menghala ke barat. Bismillah. Kita gerak. Kita dah ada 2 job kapit. Kita luncur. Nidos Resident belakang ni je. Job ke Damansara ni priority. Ni Nidos ni 1 kilo je. Kita santai-santai je hari ni. Kalau boleh nak cek 100. Dapat 80 pun okey. Sebab saya ingat lepas ni saya nak kerap buat konten ni. Jelas saya punya kesempitan dah kurang sikit kan. Ada masa lapang lah untuk saya fokus berkarya. Ni boleh masuk ke Bukan, kita kena call lah customer. Kita call lah dulu. Hello bos. Hai Lala Move. Tower B. D Donkey. Okey. Dah sampai dah. Okey. D Donkey. Hello, good afternoon. Lala Move. Blok Blok D. Donkey. Mana? Belakang busing lah sekali. Itu you pegang Satu round belakang Thank you. Satu round D Donkey. Saya dengar macam B tau. Ni ke? Ini apa? Kadang-kadang dia punya design tu memeningkan kita lah. Bos, Tower B. Oh. Terus Itu ada. Ayah. Bos, Lala Move Wong. Sana bayar Sana bayar. Okey, thank you. Internet ni pun. Ya ampun. Kau tengok tu. Ya Robby. Come on internet. Ada. Okey, cun. Let's go. Kita pick up yang seterusnya. Ayo kita luncur. Gak tu marah kita Bos, sorry Sorry bos. Ya ke? Sorry. Bye. Dia kata tak boleh lah itu macam. Saya punya bos marah lah. Alam, wrong way sikit je. Susah lah itu macam. Oh, diorang tak bagi wrong way sini. Thank you. Jalan Radin Anom, Sitaling. Cup kedua ni saya familiar situ, tapi yalah, situ tak berapa gemar tempatnya. Ayo, main langgar traffic light pula. Langgar tapi jangan susah orang. Tadi saya tak sodok aja dia. Cup tadi saya rasa senang lah. Tyler tu pun dia dah tunggu saya kan kat bawah. Saya call dekat tadi tu dia dah standby dah tu. Jadi saya sampai buat satu pusingan, dia pun dah ada kat bawah. Kan senang macam tu. Tak payah tunggu lama-lama. Sebab masa ni adalah komoditi yang paling penting untuk seorang rider. So kalau korang tolong jimatkan masa kita orang pun sangat hargai lah. Kalau boleh drop off depan rumah kat pagar, depan rumah, tak payah korang nak bersiap nak keluar kan. Kenapa kita lalu sini Heran betul jalan dia. Kita nak sampai dah 2 kilo lagi depan tu. Depan tu rajin juga rock block tu.
Tapi setahu saya lah Jalan Radin Anom ni shop lot. Aduh mai, saya punya phone holder ni problem tak ketat. Ai, man. Lagi singgah kedai motor Hijau. Korean BBQ ni ke? Atau mana? Oh, kanan lah. Kanan. Sorry. Mana kita mau masuk ya? Saya nak minta tolong korang boleh? Sebab saya sekarang saya nak target subscriber 10,000 by end of year. Korang rasa boleh bantu tak? Tolong tap pula. Macam TikTok lah. Tolong share, tolong komen dan subscribe. Saya memang yelah, kalau boleh nak fokus lah benda ni. Lama dah longgar pula. Nak cek kedai motor kat mana kat sini? Bos, 38D mana? 38 D. Ini A kat mana D Hayya. Ke sana? 38 di depan je bang. Depan lagi Oh, jauh lagi. Depan. Okay, thank you. Ui, jauhnya kita jalan. Oh, dia punya pin pun tak betul punya. Betul lah, ni B, C. Tak apalah. Justru kita exercise sikit. Saya punya berat dah turun 3 kilo dah ni. Best juga lah jalan-jalan exercise. Di ni hasil deposit third floor. Let's go. I have things to do. So kita hantar yang ni dululah. Yang ni macam urgent ke Damansara Intan. Apa ni? LOD ke? Mana orang dia? Alamu Aiman Damansara Intan. Okay, thank you. Dia ada 2 lift bertentangan. Bagus juga dia buat sistem macam ni. Tak payahlah berebut-rebut. Korang tengok dekat Bangsa South, situ kan banyak office. Barang pun tak banyak, tak besar sangat. Satu ke? Scam. Saya nampak ni warna hijau. Kena scam lagi. Ambil semula. Okay, let's go. Kedai motor tak ada lah sini saya rasa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi la fis sama'i was-sami'ul alim. Hai. Ni job credit. Okey lah, job credit. Jalan. Lepas tu saya dah register Shopee Food tau. Tapi tak complete lagi lah verification. Saya tak sure nak kena beli bag ke? Berapa harga dia? Minta hotel-hotel Shopee tolong bantu saya. Saya tak sure lah dia punya prosedur. Lepas tu nak tanya juga, job untuk Shopee ni okey ke? Kencang ke? Saya malas lah nak register Grab sebab yelah, kes yang hina Islam baru ni kan. Ada driver kena hina Islam kan. Lepas tu pihak Grab macam tak ada apa tindakan. Jadi saya malas lah dengan Grab ni. Lagipun dia punya company ni kan ada support Yahudi. Itu yang saya pergi dekat Shopee dulu lah, kita try tu. Saya kalau pagi-pagi lalu jalan ni memang tak lah. Sebab saya pernah accident lah kat sini. Yalah, jalan kan jam. Lepas tu kita nak menjalit-jalit. Aduh, tersangkut. Accident kat sini lah ni. Orang tengok lah side mirror ni. Ya ampun. Kena cek kedai motor je kat lagi. Tak selesa kita buatnya. Saya biasa tengok side mirror. Tapi kalau tak ada side mirror, saya kena toleh belakang lah. Sampai ke? Damansara Intan. Intan ke kesekian. Oops. Ya. Ni dah kira dekat dengan Shah Alam ke? Saya salah tik ni kapit. Tak tahulah labu, hantam sajalah. Stres pula aku tengok side mirror ni. Signal, mana signal? Panas tinting. Sekejap. Mana tempat dia? 1215. Mana kita nak tengok nombor? 1215. Mana? English pun boleh bos. English 1215. Where is it? Oh, tak boleh Melayu lah. Okay.
Like this Wait 1 minute. 1215. Okay, dah sampai. Mana ada 1215. Bos, mana pula orang tu? Tak ada pun 1215. Bos, mana ada? Where? 1210 I see. This one 1210 1215. Yes, boss. Where 1215. The other side. Where? 15. Yeah. The other side lah, I think. It's okay. Itu pun lambat. Kan? See? 1215. Is it this one? Susah juga lah nak cari tempatnya. Tak jumpa-jumpa saya lah. Kena call lain macam. Tak pandai angkat pula. Aku dah penat dah ni. Bos, ini mana Address ke kadang dulu. 125. Pusing-pusing tak jumpa. Lift 7 bang. Lift 7. Tengok saya lift 7 apa tu? Betul lah sini Okey. Thank you Dia pun nak drop barang ini dokumen. Sekejap ambil gambar. Okay, thank you. Tak ada internet. Complete. First job dah settle. Pergi ke second job dekat Shah Alam. 35 kilo. Cok. Selamba je tinggal kunci kat box. Tapi motor saya ni bukannya wai suku tak ada takut punya. Naik NKBE, tembus Elite. Jomlah. Nak cari bukan main susah lagi. Pin sini. Lokasi sebenar sini. Sebelum saya terlupa, saya nak ucapkanlah banyak-banyak terima kasih pada subscriber yang asyik like yang tonton, yang like, yang komen. Sebab first saya buat video shadow ni, subscriber saya waktu tu 400 lebih je. 427 orang saja. Sekarang dah 1700. 2 bulan 3 bulan lah macam tu, lebih kurang. So saya nak mengucapkanlah banyak-banyak terima kasih kepada semua yang support. Dan saya haraplah selain saya buat video shadow ni, saya boleh jana pendapatan daripada YouTube ni nanti. Ada lain peluang tambahan pun untuk tampung kehidupan ni kan. Saya minta korang tolong tolong support saya. Mana motor vlogger yang dekat luar sana yang buat shadow pun, saya selalu juga tengok video korang, terutamanya yang dekat YouTube ni. Tak lupa juga kepada TikToker. Banyak-banyak terima kasih lah kepada TikToker Lalamove ataupun e-hailing. So jomlah kita pergi ke Shah Alam, Kelang untuk hantar yang kedua. Lepas tu kita cari lagi job kapit yang 3 dan 4. Yang 1 dan 2 saya tengah pegang sekarang. Kalau boleh saya nak dapatkan 6 job lah. Kalau ada, kita sapu saja. Tak payah tengok amal lah duk fikir overthinking. Lepas tu kena gelar lembu. Tak apalah, nak gelar lembu pun tak apa. Dan ni berusaha je. Saya silap tengok lah tadi, nampak macam PJ macam Shah Alam, tapi Damansara Utama tu, ya Allah jauh. Damansara Utama ke Kelang. Korang kira lah berapa jauh tu. Yang dia tulis kadang-kadang Setia Alam tu dekat Shah Alam. Dia tak tentu guys. Oi, jalan dia pun. Lepas tu saya nak tanya lah audience, selain daripada Lalamove, Shopee, apa lagi apps yang best? Order yang kencang-kencang. Saya nak tahu jugalah. Okay, saya boleh register. Lepas tu saya tertarik lah dengan marketing misi sekarang kan. Siapa rider misi boleh tak bagi tahu? Order misi okey ke? Kalau boleh saya nak parcel lah. Ataupun nak express punya job ke? Ini ke? Orang Kelang? Tolong, saya takut. Panas terang, lit-lit. Sana kita tengok tempat dekat mana. Hello, Miss Lalamove. I dekat Watson lah. McDonald ya. Dekat Watson. I motor kuning Ni dia. Lalamove motor kuning betul. RM23 bos. Nak pakai QR ke? Akio. Oh, receive nombor 3.
Okay, done. Terima kasih. Thank you ah. Bye. Okay, settle. Nicely done. Sekejap, saya cari kedai motor dari sini. Nak betulkan ni je. Kedai ni pun boleh kot. Bos, sorry. Pinyas panah kejap boleh? Mau ketat. Apa nama kedai ni? CN Auto Tire Kelang. Kita minta tolong dia. You kasih ketat. Ya, betul lah. Betul 17. 17. Tahan ya. Tahan. Saya punya tangan kotor, sorry ya. Okey, boleh. Tak ada hal punya. Okey, ngam. Lagi sebelah. You nampak? You buat? Sorry, susahkan you lah. Okey, ngam. Okey, thank you bos. Nama siapa? Faruk. Omar Faruk. Steady. Siap dah. Tadilah bergerak-gerak kan. Barulah cun. Ketat sikit. Nak kena cari job ni. Kapit 2. Ke mana tak tahu. KL lah. Park dulu tepi ni lah. 21 Taman Sentosa ni okey ni. BTHO Ceras. Harap dapat. Bismillah. Okey, dapat. Satu lagi. Seri Kembangan. Okey ni. Puncak Jalil. Boleh? Cantik. Ngamsoy. Okey, bismillah, let's go. Sekarang jam dah 4.30. Saya rasa saya perlukan jam lebih untuk settlekan job 3-4 ni. Mungkin dah pukul 6 tu, kalau ada job kita kayuh lagi lah. Tapi kita berhentilah asal kat mana dulu. Baju fresh. Muru biasa lah. Ini dia bayar sana Ya. Okey. Kejap saya ambil gambar dulu. Tak berat. Okey. Ringan saja. Solid lah ni. Nice. Okey, ngam. Ni kuat sangat ni. Cantik. Jom. Oi, jauh lagi 2 kilo lagi. Jarak antara pickup 3 dengan pickup 4 ni 6 kilo. Lepas tu mengalir ke sana lah, KL 30 kilo. Berapa kilo dah kat situ? Set mirror ni pun dia dah ketatkan pun dia jadi balik ni. Dia nak set mirror baru kot. Nombor jom 5164. Bos, ini nombor berapa? 5164 ke? 5164 sebelah. Ni ke? Bos, 5164 Tak barang ke? ambil barang. Ambil barang. Kya Cizutin. Hello, Lala Move. Dah sampai ke? Tak tahu dekat mana ni. Ada Tanglong tu ke? Ya. Sini ke tempatnya. Wah, je. Ingatkan dekat office sana. Saya ambil gambar. Ni. Aku tu. Buat lalu bang Okey. Okey, Allah. Terima kasih bang lebih ekstra tu. Dapat ekstra. Syukur, alhamdulillah. Security dekat guard house lah. Agak house. Nanti Okey. orang ambil. Okey. Nanti dia ambil ke situ lah. Okey, nanti saya ambil gambar Okey, terima kasih. Tadi terpusing-pusing dengan saya. 2 orang Myanmar saya tanya. Dua-dua macam tak faham je. Dia orang bukan tak faham, dia orang tak tahu tempat kat mana. Ni pun masalah lagi. Ganggu fokus kita. Lepas tu saya nak tanya dekat dalam air lama banyak job-job DJ apa benda tu? Yang korang layan sangat job-job DJ ni. Mahal berbenar ke job tu? Korang hantar apa je? Korang jangan macam-macam dapat penyakit nanti. Tengok kiri. Sidu pakai skuter macam mana ekonomik tak? Ataupun pakai motor gear lagi gila? Korang pakai skuter ke pakai motor gear? Cuba komen. Dah masuk dekat town ni kan sebenarnya lagi best motor pulas-pulas. Ni nak main clutch sebagai letih mah. Siapa-siapa ada skuter tak? Bagi saya pinjam sehari saya nak try. Jadi saya kirakan kos berapa Baloi tak? Kalau nak sedo lama guna skuter.
Yang ni motor ni minyaknya jimat sebenarnya. Full tank boleh dapat 280 kilo. Full tank dalam RM15. Saya minta siapa yang ada motor skuter tu minta komen. Saya nak pinjam sehari je untuk buat video saja. Lepas tu saya buat breakdown lah berapa kos. Encik Jalil, tempat saya bertendang dulu ni. Kenapa orang panggil jin tu bertendang Diorang ni menendang-nendang ke? Macam kedai kopi peringat ni saya pernah makan. Memang rumah saya dari sini. Al-Asraf. Oh, syukur dah sampai. Mananya tempatnya. Halo bos, dah lama. I dekat Biryani Haji. Betul lah? Itu dah kan. Yes. Itu sudah bayar ke belum? Belum. Lo Muru Gesen. Muru Gesen betul? Muru Gesen. Ke cash. Okey. Berapa bang? 21.90 sen. Wah, terima kasih banyak. Restoran mamak nama Muru Gesen, aneh aja. Okey, settle. Job yang ketiga. Nama Al-Asraf Tak tahu lah nama pekerja dia ke, nama tauke dia ke Muru Gesen. Last but not least. Apa benda job 200 ni? Serius lah, macam takut je. Job DJ ke ni? Korang? Takut lah saya. Ni memang tempat yang saya nak pergi sekejap lagi ni. So saya ambil ke apa? Tak mau saya. Saya habiskanlah job ni. Yalah. Korang tengoklah jalan dekat Puncak Jalil ni. Memang jam begini ke? Ini sebab jalan nak merge ke Plus kan dengan base raya. Tu yang jadi begini begitu. Oil dengan trailernya. Waktu puncak memang boleh trailer lalu dekat Jalan Persekutuan. Saya tak tahulah, saya ni buta undang-undang. Korang komen, boleh Hajat saya sebenarnya nak 6 job hari ni. Tapi dah ke pukul 6 dah ni. Sekejap lagi saya ada hal kena keluar negeri. Tak sempat ni. So kita tengok belakang ada tak kereta, motor. Saya selain tengok mirror ni, saya suka toleh blind spot. Black hole pula. Blind spot, bukan black hole. Black hole tu pungkok hang. Wow. Best investment ni. Tukang dishwasher. Dia bayar akad nikah sekali, dapat dishwasher, dapat tukang basuh baju, dapat tukang pegang beg. Berbaloi. Berapa ramai orang rider cedok yang bawa bini angkat tangan. Saya malas nak bawa bini. Fuel consumption tu akan double tau. Bukan itu saja. Kita jalan tengah hari sikit kan, 2 jam dah cedok 2 jam. Mulalah merengek, haus lah, panas lah. Kita safety je dengan panas. Nak aiskrim lah, nak air lah, nak kudap-kudap lah. Cedok dapat 100, 50 pergi kat dia. Itulah kaedahnya. Residency The Dawn. Hai. Johnny. Bos, ada 3 Johnny kat sini. Liana. Macam pernah tengok nama tu. Dia minta letak dekat guard house bos. Sekejap saya ambil gambar dah balik. Ni construction punya orang Handcon. Alamak, tak ada internet lah pula. Besok lah kot dia ambil Okey bang, terima kasih. Selamat bekerja bang. Johnny, dah makan belum? Mana Johnny lagi satu? Anjing ni tak gigit orang bang. Elok je. Jinak. Tak ada apa nak bagi makan. Ni anjing Lia ke jaga? Ni Lia, tapi duduk sini diam-diam. Bagus. Baguslah kau ni. Okeylah Johnny, jalan dulu. Alhamdulillah, syukur. Kita jalan dulu. Sementara ni boleh lah tumpang berteduh Kau best lah, tempat tidur ada. Makan orang bagi. Lagi best je binatang tak payah nak fikir duit apa semua. Merapu je lah. Kau tergaruk-garuk, mesti banyak kutu ni. Mandi-mandilah juga. Okay bang. Bye Johnny. Okey, syukur Alhamdulillah. Kita telah mengerjakan 4 job hari ni. Ni tadi job tak akhir kita lah. Korang tengoklah sendiri berapa saya dapat hari ni. Korang rasa macam mana? Sebab saya lepas ni nak agresif lah buat video ni kan. Mungkin projek saya yang lain-lain tu saya tolak tepi. Saya fokus dekat projek inilah cedok ni.
sebab saya nak kejar 10k subscriber dengan follower Macam tadi, korang siapa yang ada motor skuter NMAX lah especially, saya nak cuba pinjam satu hari. Saya nak buat cedok lah lama. Lepas tu saya boleh buat kira cost breakdown lah untuk daily punya maintenance, berapa yang masuk, berapa yang keluar dan berbaloi tak. Saya nak NMAX V3 tau. Sekian, itu saja. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk saya hasilkanlah video yang best-best minggu ini dan minggu-minggu yang akan datang sampai saya dapat capai subscriber berpuluh-puluh ribu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.